Dan tokoh kita, Tok Puji Aziz, selalu mengulaskan kenapa orang Islam mengaku dia Islam tapi dia menolak sistem Islam. Orang yang mengaku Allah Ta'ala itu maha sempurna tapi undang-undang Allah tidak sempurna. Ini sampai hari ini bermasalah. Bila seorang perempuan telah sabit meminum khamar, meminum arak di Pahang, dijatuhkan hukuman sebat, walaupun tidak sebat Islam sebenarnya. Sampai hari ini tidak boleh melaksanakan hukum kerana banyak pihak yang menentang dan sebagainya. Tapi yang saya pelik pula tu, sampai hari ini ada lagi bukan, sepatutnya hukuman itu dijatuhkan dalam bulan Ramadan, tetapi kerana menghormati Ramadan ditangguhkan lepas Ramadan. Hormat apa macam ni? Adakah melaksanakan hukum itu maksiat? Bila maksiat, jangan buat Ramadan. Kononnya nak menghormati Ramadan, kelak-kelak malam pun malam tak boleh buka. Kedai-kedai karaoke pun malam tidak buka. Kedai-kedai arak pun tidak buka Ramadan kerana menghormati Ramadan. Orang yang tidak puasa pun, walaupun dia tidak puasa kerana dibenarkan syarak uzur syar'i, tapi tidak boleh makan terang-terang siang bulan puasa atas alasan menghormati Ramadan. Menghormati Ramadan, jangan membuat benda maksiat, tapi menghukumkan orang yang bersalah, adakah dia maksiat? Kalau bukan maksiat, dia taat Allah Subhanahu Wa Taala, memang sebaik-baiknya Ramadan lah masa tepat untuk dilaksanakan. Tapi pelik, seolah-olahnya ni melaksanakan hukum ni jadi benda yang berat sangat, yang tak elok, yang tak yang tak juru. Tak ada. Ini kena betul kembali ini. Banyak pihak yang menentang, termasuklah NGO Islam, meminta tengok baliklah dan sebagainya, dan menuduh orang yang jatuh hukuman ini orang yang tidak cukup keahlian untuk menjatuhkan hukuman. Tengok, bila satu sahaja hukum yang menghampiri Islam nak dilaksanakan, berlaku penentangan. Mengapa ini? Mereka dalam kegelapan. Inilah disebutkan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat.